Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni, jom kita unpack pack terakhir Mekamato 5/6 dan 6/6. So sebelum saya mulakan video ni, pastikan korang like, share, subscribe sebagai tanda menyokong saya dari awal hingga akhir, hingga hari inilah. Okay. So inilah pack dia 5/6. Berlatar belakangkan api. Api tu harga RM5, RM4.90 Malaysia, Sabah Sarawak RM4.9. Mekamato habuk sikit. So ada apa dalam pack ni? Let's see. Jom tengok. Sas. Buang. Buka. Itulah dia guys. Itulah dia. Yeah. Okay, so card trick dia sekejap. Okay, ni dadu. Tak ada benda nak buat. Saya check dulu ada tak kad-kad yang melekat. Ya, melekat banyak ni. Ada yang melekat banyak. Okay. Kita dah buat satu kartu ke depan, ke belakang. So pertama kita ada Mecha Blaster. Okay. Kita punya Mecha Blaster dan kad-kad dia ada yang melekat. Kita ada Mega Sujuku. Sejuk. Okay. Kemudian kita ada Mecha Mirror, lantunan semula. Dan next kita ada Tok Abah. Macam pernah tengok je kad ni dalam Bobo Boy punya Monster Galaxy card. Ada, don't worry. Jangan risau. Next kita ada Pentaso, adik kepada Ikasa. Ikasa adik, yang ni abang dia. Abang dia mempunyai roket cat piu habis semua berkala-kala. Dan kad special kita hari dengan Sam Mekamato Mode Shadow. Wow, sangat cantik guys. Mekamato Mode Shadow. Yeay. Okay, kita boleh happy sekejap je. So jom kita sambung part berikutnya, 6/6 dan pack yang terakhir. Okay, lepas ni akan keluar Mecha Strike dan saya tak dapat lagi. Sas. Buang. Sas. Buang. Okay, so kita buka tu. Okay, sebab kad dia agak lama dan dia melekat-lekat sikit. Kita kena check dulu. Okay, tak melekat. Oh, nice. Yang bahagian tengah yang melekat. Okay, pastikan semua boleh dibuka. So untuk yang pertama ni, kita buat trik dia, satu kartu ke belakang. Okay, first kita ada Deep. Okay, Deep ni ialah Mandraman di version Bobo Boy. Okay, kita ada Mekamato Mode Beast. Wow, that's very good. Kemudian kita ada Mechaboy. Kemudian kita ada Scarecrow. Scarecrow ni kau tengok dia ting. Menakutkan. Nampak dia macam ada mata kan? Tak, ni bukan mata, ni gigi dia. Mata dia kecil je. Okay, kita ada Mecha Spinner dan kad special kita hari dengan Cabro. Mantap lah. Kita dapat Cabro. So ke semua kad dan semua pack kita dah buka pada petang ini. Right. So cuma untuk letak dalam album tak ada lagi. Sebab album saya tak beli lagi guys. Album baru ke album lama ke, saya tak beli. Sebab bukan duit tak ada, nak cari tu tak ada. Okay, selesailah ke semua video yang kita buka dari awal hingga akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, habis. Pack ni senang Harap Monster comeback dengan pack macam ni. Walaupun nampak macam low quality, tapi just wipe out. Ataupun buat yang macam dulu, kena buka macam tu. Okay, mudahkan urusan lah. Okay, alright, itu dia guys untuk video unpack Mekamato pack capture. Habis.
So next kita akan unpack card Dragon Ball. Okay, card Dragon Ball kita dah unpack. Tadi 5 dengan 4 3. Oh, nombor 3 tak ada. Okay, lagi kita upload nombor 3 nya. Okay, so latar belakang campfire ni. Oh, panas. Oh, kita rasa panas guys. Okay, selesai. Bye bye. Jumpa lagi di next video.